Okay, hari ini kita buat latihan pernafasan. Alhamdulillah kita dapat jugalah, walaupun apa hari ni kita rasa dah dalam Ramadan ni, hari ni baru latihan hari ni ke berapa kali latihan dalam bulan Ramadan? Kali kedua Ramadan ni. Okay, kalau ada apa-apa tanya sebelum kita nak pergi minggu depan dah raya kan? Tak ada apa-apa nak tanya tentang apa yang kita belajar pada hari ini, sebelum ini? Jadi saya nak tanya, hari tu juga ada post tentang ilmu selisih. Jadi apa tu ilmu selisih tu? Apa itu Ilmu selisih tu? ilmu selisih? Daniel, tahu apa ilmu selisih? Okey, baik. Kita senang je. Apa ilmu selisih ni adalah sebenarnya permainan kita nak menguji tentang perisai diri ataupun membenteng diri melalui kaedah doa. Iaitu kita doa pada Allah SWT supaya dilindungkan dan diselamatkan. Okey, contoh kan? Okey, cuba kamu menghadap Daniel. Dua-dua menghadap Daniel. Ilmu selisih ni maknanya ada serangan, tak kisahlah daripada bangsa manusia ataupun bangsa jin, okey, yang bersifat khianat pada diri kita. Okey, pada diri kita. Daniel, okey, cuba kamu serang Daniel. Daniel, cuba serang abang I. Okey, tarik nafas, lepas. Okey, pandang pada musuh. Okey, dan serang. Cuba buat serangan. Serang. Kiri kanan. Okey, dah lepaskan nafas. Relax. Okey, sebenarnya jangan kunci, relax je. Tarik nafas, lepas gitu. Dan serang. Ada serang bagi kena. Kalau boleh biar kena. Lagi rapat lagi. Relax lagi. Jangan keras sangat. Jangan nafas kamu tahan. Jangan tahan. Relax. Kesian kawan tu. Lain sekali. Tahan ni. Rapat balik semula. Ni Daniel, rapat dulu. Lagi rapat dengan baik. Lagi rapat. Okey, pandang pada yang di depan. Pandang di depan. Okey, tumbuk. Terus tumbuk. Okey, tumbuk. Lagi panjangkan tangan tu. Kalau boleh biar kena tubuh badan. Cuba kamu kalihkan bahu kamu. Kamu kalihkan bahu kamu. Tengok. Dah. Itu salah satu tindakan. Okey, bangun balik. Bismillah. Okey. Cuba cekik. Contoh cekik. Rapat lagi. Kalau boleh rapatlah, biar rapat. Okey. Lagi rapat lagi. Boleh kan cuba rapat? Tembuskan. Kalihkan bahu kamu tu. Dah, tarik nafas lepas. Jangan naya kawan tu. Jangan tahan nafas apa ni. Kamu tahan nafas tu. Relax gitu. Okey, lain sekali. Relax. Jangan tahan nafas. Relax, tarik nafas, lepas. Tenang, duduk dalam keadaan tenang. Okey, baru kamu akan rasa ada serangan. Kamu rasa apa bila diserang? Apa yang kamu rasai? Ada rasa tapi nak beritahu tu. Ada rasa dia punya gelombang. Ada gelombang. Jangan nanya kawan, ini kawan kamu, jangan ditahan nafas lagi. Relax je. Okey, biarkan dia serang sampaikan dia boleh sentuh badan kamu. Okey, cuba serang. Okey, sekejap